Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana memilih untuk bersama kami dalam Bicara Naratif pada malam ini. Saya ingin mencuplik anda untuk kita menilai dan juga melihat tentang bagaimana ranking Malaysia dalam konteks indeks persepsi rasuah di peringkat global. Indeks persepsi rasuah ini dilihat sebagai penilaian yang amat penting untuk kita meletakkan negara kita, bagaimana penilaian itu dilakukan dalam konsep memerangi rasuah dan juga pelaksanaan integriti yang berkesan, khususnya pentadbiran di peringkat persekutuan. Jadi untuk ketika ini kita memberikan gambaran apakah antara faktor-faktor dan juga perkara-perkara yang mustahak apabila kita ingin membicarakan berkenaan tentang indeks persepsi rasuah. Peningkatan yang ditunjukkan oleh Malaysia dalam konteks indeks persepsi rasuah di peringkat global pada tahun 2025 berbanding tahun 2024. Kedudukan yang meningkat lebih baik berbanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 meningkat ke tangga ke-54 berbanding tangga 57 pada tahun 2024. Dan dengan mencatatkan mata sehingga 52 skor berbanding tahun 2024 iaitu 50 skor. Ini dipacu oleh beberapa faktor, antaranya penilaian di peringkat global melihat perubahan yang positif dilakukan oleh Malaysia dan juga kepimpinan madani dalam usaha untuk kita memerangi rasuah dan juga merancakkan semangat integriti dan juga amalan integriti yang berkesan. Ayo kita lihat apakah antara faktor-faktor yang menyumbang kepada peningkatan skor dan juga tangga kedudukan Malaysia untuk indeks persepsi rasuah bagi tahun 2025. Antaranya adalah pengenalan Akta Tanggungjawab Keuangan Fiskal 2023, pindaan Akta Audit bagi tahun 1957 dan juga pengenalan ketelusan pempunyaan beneficial. Jadi ini juga melibatkan rangka dan juga kerangka legislatif ataupun undang-undang untuk memungkinkan kita bergerak dengan tangga yang lebih baik untuk indeks persepsi rasuah dan juga menjadi antara faktor-faktor penilai yang dilihat di peringkat global. Selain daripada itu juga antara faktor penyumbang kepada peningkatan skor CPI ini adalah tindakan penguatkuasaan dan juga anti rasuah berterusan. Ini kita boleh gambarkan dan juga kita wahanakan melalui tindakan yang berkesan dilakukan oleh pihak SPRM dan juga unit integriti di institusi-institusi, juga pindaan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat dalam konteks kes-kes dan juga isu rasuah dan juga rang undang-undang perolehan kerajaan. Kerana legislatif berkenaan tentang perolehan kerajaan ini amat penting kerana banyak isu dan juga kes-kes yang dilaporkan dalam konteks perolehan kerajaan yang menggambarkan keseriusan kerajaan dalam memerangi anti rasuah dalam konteks perolehan kerajaan. Selain daripada itu, tindakan yang berterusan dan juga berkredibiliti juga isyarat kemajuan bukannya perubahan dan juga pelaksanaan yang lebih mampan dan juga kukuh untuk kita menyarankan kedudukan 25 ke atas menjelang tahun 2023. Kalau dilihat perbandingan secara satu dan juga satu dengan negara jiran seperti Singapura, mereka mencatatkan tangga yang lebih baik, malah tangga antara yang terbaik di peringkat global. Jadi tidak salah untuk kita meletakkan perbandingan tersebut sebagai satu perbandingan realistik untuk kita memastikan agar amalan integriti dan juga anti rasuah ini akan dapat dinilai di peringkat yang lebih positif dan juga lebih baik di peringkat antarabangsa. Jadi apabila kita berbicara berkenaan indeks persepsi rasuah dengan peningkatan positif yang ditunjukkan oleh Malaysia, hasil daripada apa yang juga telah dilaksanakan inisiatif kerajaan madani memastikan isu rasuah ini diperangi habis-habisan. Jadi pada ketika dan juga saat ini kita akan menyaksikan apakah analisis yang berkaitan berkenaan tentang indeks persepsi rasuah sebelum kita melanjutkan perbincangan berkenaan perkara berikut. Sebenarnya seketika nanti. Kedudukan Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah Corruption Perceptions Index CPI yang diterbitkan oleh Transparency International sering menjadi cerminan kepada tahap keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap integriti institusi negara. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, turun naik skor Malaysia memperlihatkan dinamika politik dan reformasi institusi yang berlaku di peringkat domestik. Dalam kerangka agenda nasional, kedudukan ini tidak boleh dipisahkan daripada komitmen kerajaan memperkukuh tadbir urus, termasuk pemerkasaan agensi penguatkuasaan seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Namun begitu, persepsi rasuah bukan hanya bergantung kepada tindakan undang-undang semata-mata, tetapi turut dipengaruhi oleh konsistensi pendakwaan kes berprofil tinggi, kebebasan institusi kehakiman dan kebebasan media dalam melaporkan salah laku.
Tuntasnya, kedudukan Malaysia dalam indeks ini menjadi medan refleksi nasional, merupakan antara aspirasi menjadi negara berpendapatan tinggi dengan realiti cabaran tadbir urus. Dalam konteks persaingan serantau, Malaysia turut dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain yang berlumba memperkukuh reputasi integriti mereka. Justru perbahasan mengenai indeks persepsi rasuah bukan sekadar soal ranking, tetapi berkait langsung dengan kepercayaan rakyat, kemasukan pelaburan asing dan kredibiliti Malaysia di pentas antarabangsa. Naratif masa depan bergantung pada sejauh mana reformasi dilaksanakan secara konsisten, menyeluruh dan berterusan. Soalan penting yang terbit daripada analisis tersebut, apakah indeks persepsi rasuah ini benar-benar mengukur berkenaan tentang bagaimana kita memerangi kes rasuah di peringkat tempatan ataupun ia hanya sekadar suatu pandangan perspektif dan juga persepsi semata-mata. Jadi penilaian ini dilakukan dengan berkesan untuk kita melanjutkan perbincangan pada ketika ini. Saya amat berbesar hati untuk memperkenalkan Dr. Muhammad Nur Jayadi Tamam atau kita panggil Dr. J, ya, yang juga merupakan Timbalan Ketua Pengarah Pembadanan Produktiviti Malaysia MPC. Apa khabar, Doktor? Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor kerana bersama kami dalam Bicara Naratif pada hari ini. Juga Tuan Raymond Ram, Presiden Transparency International Malaysia. Apa khabar, Tuan? Ya. Pandangan Tuan di beberapa rakan-rakan media dan juga media-media cetak dan juga elektronik memberikan gambaran bahawasanya ada sinar positif untuk kita melihat peningkatan dari semasa ke semasa, dari tahun ke tahun berkenaan indeks persepsi rasuah ini. Tetapi sebelum kita benar-benar meladeni dan juga melanjutkan perbincangan berkenaan faktor penyumbang kepada peningkatan sesuatu indeks ataupun penilaian rasuah di peringkat global. Tadi ada dikaitkan juga apabila kita bercerita kes-kes rasuah, penilaian rasuah, masalah integriti dan juga penilaian integriti, ia juga terkait berkenaan tentang produktiviti negara. Kerana ia melibatkan pelaburan asing, melibatkan kepercayaan pelaburan-pelaburan yang berpotensi untuk masuk di peringkat tempatan. Bagi pandangan MPC sendiri, kepentingan indeks ini dalam merancakkan produktiviti di peringkat nasional, Doktor? Ya. Kalau kita melihat untuk focus group, dipanggil focus group indeks persepsi rasuah ataupun singkatan kita panggil CPI selepas ni. Okey, terdapat 6 focus group yang ditubuhkan pada, saya ingat saya, pada Oktober 2024, iaitu kumpulan fokus daya saing perniagaan, kumpulan fokus risiko pelaburan, berkaitan dengan penguatkuasaan, pengurusan dana awam, komunikasi strategik dan satu lagi berkaitan dengan perundangan. Okey, kalau kita melihat daripada perspektif rasuah, apa kaitan produktiviti dengan rasuah? Mungkin ramai yang tertanya-tanya, apa kaitan dia produktiviti dengan rasuah? Dan sebenarnya kalau kita melihat daripada sudut ekonomi, sumbangan terbesar kepada GDP negara adalah sektor swasta. 90% daripada ekonomi kita disumbangkan oleh sektor swasta, begitu juga dengan tenaga kerja. Dan produktiviti dalam erti kata lain adalah nilai tambah yang dapat dijana melalui sesuatu aktiviti ekonomi. Dan aktiviti ekonomi ini sebenarnya dilaksanakan oleh sektor swasta yang banyak berurusan dengan perkhidmatan awam. Dan di sini sebenarnya kalau kita lihat dari sudut kenapa produktiviti berkaitan dengan CPI, berkaitan dengan indeks yang kita bincangkan, dia menjurus kepada sejauh mana perasaan rakyat, perasaan peniaga, perasaan pelabur berurusan dengan perkhidmatan awam yang kita dapat lihat dalam konteks yang selalu kita sebut sebagai birokrasi. Birokrasi ini merupakan satu proses yang perlu, tetapi sekiranya berlebihan akan menjadi beban peraturan kepada peniaga. Dan ini sebenarnya memberi kesan kepada persepsi peniaga yang berurusan dengan kerajaan. Dan di sinilah sebenarnya kalau kita lihat hubung kait di antara produktiviti dan juga dalam konteks ekonomi itu sendiri. Karenah birokrasi juga antara faktor yang dinilai dalam konteks kita melihat bagaimana isu integriti, tata kelola yang baik dan juga pelaksanaan penyampaian perkhidmatan awam. Itu juga antara penilaian-penilaian penting yang menjadi mustahak untuk dinilai sebagai satu faktor penyumbang kepada skor tersebut. Tetapi Tuan Raymond, kita bercerita tentang indeks persepsi rasuah dan kita juga nak mengkolerasikannya dengan kes-kes sebenar yang dilaporkan.
Ada persoalan penting. Kalau kes tangkapan itu meningkat, apakah ia menunjukkan bahawasanya banyak peningkatan kes rasuah di Malaysia, ataupun sebenarnya di sebaliknya menunjukkan bahawasanya secara resiprokal tangkapan dan juga penguatkuasaan lebih tegas di peringkat tempatan. Jadi bagaimana kita mengimbangkan antara pandangan tentang kes-kes rasuah yang dilaporkan dan juga ditangkap ini? Terima kasih. Izinkan saya mulakan dengan satu gambaran mudah dulu. Sebagai pelabur asing, right? Yang menilai peluang pelaburan di Malaysia. Antara perkara pertama yang dilihat bukan jumlah tangkapan rasuah semata-mata, tetapi tahap risiko tak diurus dan integriti institusi yang kita ada. Dan kita juga perlu tengok sistem yang ada, whether sistem perolehan telus, penguatkuasaan konsisten, dan institusi perlu bebas daripada campur tangan. So di sinilah CPI memainkan peranan, dan ia memberi gambaran bagaimana Malaysia dinilai dari sudut persepsi risiko penyalahgunaan kuasa dalam sektor awam. Right? So kalau kita lihat jenayah rasuah ni, dia jenayah tersembunyi, kan? So maka kadang-kadang data bilangan kes ni tak memberikan gambaran yang betul. Sebab ada kes yang tidak dilaporkan, tidak disiasat atau tidak didakwa. Kan? So kita tak boleh tengok bilangan kes sahaja. Itu satu. Nombor duanya, definisi corruption, definisi rasuah tu berbeza daripada negara dan negara satu sama lain. Sebab kadang-kadang definisi rasuah ni di setengah negara dia istilah suapan saja. Di setengah negara dia sekali dirangkumi sekali dengan konflik kepentingan dan lain-lain. So definisi pun berbeza. So apa CPI buat ni di sini, dia telah menyeragamkan definisi corruption tu, rasuah ni sebagai penyalahgunaan kuasa untuk kepentingan peribadi. Right? So dengan tu kita akan ambil data sekunder, right? Secondary data daripada institusi-institusi yang berkredibiliti tinggi, right? Dengan analisis yang dibuat, dan kita akan keluarkan composite index atau composite score yang di mana yang dikatakan tadi Malaysia telah meningkat 2 mata dalam tahun 2025 ni. So dengan gambaran tersebut, kita sebagai pelabur sebagai foreign investor ni, we are able to make better decisions, right? Whether we can trust the institution, kalau kita boleh percaya institusi tersebut, whether kalau ada penguatkuasaan itu konsisten, right? Dan ada perundangan untuk membela sesiapa yang ada apa-apa masalah dan sepatutnya. Saya lanjutkan persoalan itu kerana bukan hanya bercerita tentang tangkapan, tetapi proses bagi proses judisiari ini adalah melibatkan tangkapan, pendakwaan dan didapati bersalah dan juga hukuman yang dilaksanakan. Jadi prosesnya itu panjang. Apakah CPI ini juga menilai dari segi konteks tangkapan sehingga pendakwaan dan juga jumlah hukuman yang dilaksanakan kepada pesalah-pesalah rasuah ini? CPI ini menilai tahap kecekapan tadbir urus institusi yang berkenaan. So kalau di sini kalau kita katakan MECC kan, SPRM. SPRM institusi ini perlu membuat siasatan. Dan kita perlu kes ini akan dibawa kepada AG ataupun Attorney General ataupun pendakwa raya untuk ada kes ke tidak. Daripada situ kita akan tengok pergi kes ke mahkamah dan disabitkan kesalahan atau tidak. So memang ada satu proses panjang. So CPI ini akan menilai kredibiliti institusi-institusi ini. Setiap yang terlibat. Ya. So kalau sebagai contoh yang kita sedang lihat sekarang di parlimen kan, AG dan PP, separation of power, pengasingan kuasa, peguam negara dengan pendakwa raya kan, penting sebab kita tidak mahu orang yang sama ada budi bicara untuk menjadi pegawai negara yang menasihatkan government dan juga menjadi pendakwa raya. Right? So kalau ada sesiapa daripada badan eksekutif for example, ada kes ke apa kan, dia tak boleh dia tak ada independence, tak ada kebebasan untuk buat penilaian yang sepatutnya lah. So itu satu institusi yang kita tengok. Kalau SPRM, kita akan tengok dia punya kebebasan juga, tiada campur tangan politik, tiada interference dalam investigation dia. So setiap institusi memainkan peranan mereka. So CPI ini akan tengok gambaran keseluruhan. Cuma satu persoalan yang masih belum beres adalah berkenaan tentang persepsi rasuah ini. Apakah ia hanya untuk kelihatan benar-benar bersih ataupun sebenar-benarnya bersih? Jadi itu satu persoalan. Mungkin dari segi bahasanya boleh kita bahaskan, tetapi dari segi realitinya ia berlanjutan daripada apa yang dilaksanakan di peringkat tempatan, daripada peringkat bawahan sehinggalah peringkat yang paling atas. Kita akan berbicara sekali lagi dan juga melanjutkan perbincangan kita berkenaan indeks persepsi rasuah dan juga kedudukan Malaysia di peringkat global. Semuanya seketika nanti.
Peningkatan CPI 2025 saya percaya turut didasarkan kepada faktor di mana kerajaan telah melaksanakan inisiatif Fiscal Responsibility Act, Government Procurement Act, Ombudsman, Freedom of Information yang akan digubal dalam sedikit masa lagi. Dan saya percaya bahawa momentum peningkatan ini kita boleh teruskan sekiranya penggemblengan usaha dan tenaga secara holistik dapat dilaksanakan antara semua peringkat ekosistem sama ada kerajaan, pihak swasta dan juga masyarakat diteruskan, dan tentunya sasaran menjelang kedudukan yang lebih baik pada 2033 akan boleh kita capai. Walau bagaimanapun sebagai rakyat Malaysia, saya ingin mencadangkan kepada kerajaan agar terus komited untuk melaksanakan pertama berkaitan dengan ombudsman, kedua berkaitan dengan pendanaan politik, dan ketiga berkaitan dengan pemilikan beneficial owner yang diperlukan untuk semua entiti di Malaysia agar kita dapat mengukuhkan accountability dan juga berkaitan dengan transparansi dan juga governance yang baik. Beberapa pandangan masyarakat yang menarik perhatian kita berkenaan tentang pendanaan politik dan juga ombudsman itu antara perkara yang diberikan tumpuan dan juga perhatian oleh masyarakat. Apakah agenda kerajaan seterusnya dalam memperkasakan isu-isu tersebut? Dr. J, kita masih menghubung kaitkan antara isu rasuah ataupun integriti secara keseluruhan ini berkenaan tentang produktiviti. Rasuah dan juga kes-kes ini dilihat sebagai kos ekonomi tersembunyi. Tetapi kita nak tahu bagaimana bukan sahaja dari segi moral dan juga pelaksanaan undang-undang, tetapi ia juga tergantung kepada faktor ekonomi yang menyebabkan isu-isu rasuah ini akan memberikan dampak yang mustahak kepada produktiviti dan juga perjalanan ekonomi negara. Ya. Saya jelaskan sedikit berkaitan dengan bagaimana sumber data yang digunakan dalam CPI dan apa sebenarnya penarafan yang di bawah MPC yang menyumbang kepada penambahbaikan dari segi prestasi CPI. Terdapat dua penarafan, iaitu yang pertama adalah World Competitiveness Ranking di bawah IMD yang berpangkalan di Switzerland, dan satu lagi adalah WEF, World Economic Forum Global Competitiveness Report. Dan kedua-dua laporan ini menunjukkan prestasi yang baik. Dan soalan yang ditanya untuk dua komponen ini, yang pertama di bawah World Competitiveness Ranking adalah adakah wujud rasuah, yang pertama. Yang di bawah WEF Global Competitiveness Report, dia ada dua pecahan. Yang pertama, ada tak berlaku terpanggil pembayaran yang tidak direkod berkaitan dengan import-eksport, pembayaran cukai, pembayaran kontrak, lesen, sebagainya yang dinilai di dalam World Economic Forum. Dan yang kedua berkaitan dengan penyelewengan dana awam. Itu antara yang ditanya. Dan kalau kita lihat dari segi peningkatan prestasi kedua-dua soalan tersebut banyak berkait rapat dengan pengalaman peniaga yang berurusan dengan kerajaan. Dan seperti yang saya terangkan tadi, pengalaman peniaga berurusan dengan kerajaan sebenarnya banyak dipengaruhi oleh sama ada persepsi berkaitan dengan mudah ataupun sukanya berurusan dengan kerajaan. Kalau dalam World Bank, dia panggil ease of doing business sebelum ni, sekarang dia panggil be ready, business ready. Terdapat 10 dia panggil fokus daripada memulakan perniagaan sehinggalah perniagaan ditutup, dinilai. Begitu juga peniaga bila dia berurusan dengan kerajaan, daripada nak memulakan perniagaan, nak memohon lesen untuk memulakan perniagaan, sampai sehinggalah ke peringkat dia nak menutup perniagaan dia, semua itu akan mempengaruhi persepsi peniaga. Dan ini sebenarnya berkait rapat dengan apa yang saya terangkan tadi, iaitu birokrasi. Dan birokrasi ini adalah peraturan, adalah satu kita panggil keperluan yang perlu dipatuhi untuk melaksanakan sesuatu proses yang kita anggap penting bagi memastikan perkara tersebut dilakukan dengan teratur dan tidak berlaku kita panggil isu-isu terlepas pandang dan sebagainya. Saya teruskan dengan persoalan berkenaan perolehan dan juga penyampaian perkhidmatan awam. Dalam isu perolehan
tender kerajaan, projek-projek kerajaan ini, seringkali ia menjadi isu yang paling besar yang dibahaskan dan juga menjadi rujukan kepada kes-kes rasuah melibatkan tender dan juga perolehan kerajaan. Jadi kita masih belum dapat menghapuskan stigma berkenaan tentang rasuah dalam perolehan dan juga penyampaian perkhidmatan awam ini. Jadi apa yang boleh kita lakukan dalam konteks penambahbaikan kepada stigma kes tersebut, Dr. Okey, dalam konteks MPC berbalik semula kepada skop ataupun ruang lingkup apa yang kita laksanakan. Dalam World Competitiveness Ranking tu ada 4 teras utama dia. Yang pertama adalah economic performance, yang kedua adalah kecekapan kerajaan, ketiga kecekapan peniaga dan keempat adalah infrastruktur. Dan kalau kita lihat soalan yang tanya tadi lebih kepada proses yang perlu dilalui oleh semua pihak yang terlibat dalam aktiviti ekonomi di negara ini. Baik dia sama ada untuk membangunkan projek-projek yang dilaksanakan oleh kerajaan ataupun projek swasta. Dan dalam konteks ini berbalik kepada proses dan prosedur yang perlu dipatuhi, ketelusan, tadbir urus dan sebagainya. Dan kalau kita lihat sekarang ni, kenapa selalu isu kita kalau balik pada konteks produktiviti kita masih lagi berkembang pada kadar yang perlahan. Kenapa? Sebab kita lihat semula negara-negara lain pertumbuhan produktiviti dia sekarang dah melampaui apa yang kita capai. Dan kita selalu membandingkan dengan Korea dan sebagainya, which is satu ketika dahulu kita sebenarnya mendahului Korea dari segi pertumbuhan produktiviti kita, tetapi sekarang kita masih jauh ketinggalan. Dia berkembang tapi pada kadar perlahan. Okey, berbalik kepada soalan tadi, yang paling penting itu adalah sebab itu dalam agenda reformasi perkhidmatan awam ditekankan untuk teras yang pertama tu berkaitan dengan nilai dan tata kelola. Nilai dan tata kelola yang baik, governance yang baik sering ditekankan di dalam ARPA. Begitu juga dengan kalau peranan MPC, kita menjurus kepada teras yang keempat berkaitan dengan perkhidmatan awam. Penarafan antarabangsa ni menyediakan indikator yang memerlukan kita mengenal pasti apakah perkara-perkara yang berkait rapat dengan proses perolehan tadi yang kita perlu patuhi. Sebab tu kalau kita lihat juga balik kepada kita panggil penarafan di bawah business ready, dia memberi satu kerangka yang jelas bagaimana kerajaan perlu bertindak berdasarkan kerangka yang ada di dalam Be Ready tersebut untuk memastikan proses perolehan dijalan dengan tertib dan juga mengikut. Itu panduannya. Iya. Pandangan Tuan Raymond? Dari segi, kalau kita lihat dari segi public procurement atau perolehan awam kan, I think isu yang kita nampak sekarang daripada beberapa tahun lepas, saya rasa SPRM ada melaporkan 70% kes yang dilaporkan hari ini datang daripada perolehan awam. So memang ada masalah dalam perolehan awam ni. So kita ada juga the government procurement bill yang keluar, right, yang dipas in last year. Tapi yang kita nampak sekarang isu yang ada 3. Satu, kita perlu menghadkan budi bicara, the power of discretionary power of those in charge. That's number 1. Number 2, ketelusan information or accessibility to information, right? Siapa pemenang tender, apa projeknya, berapa jumlah bayaran, perlu diumumkan. Rakyat jelata perlu mendapat akses kepada information ni so that kita juga boleh lihat apa yang sedang berlaku. Yang ketiganya, tiada independent monitoring, tak ada monitoring bebas daripada. Kita perlukan sesuatu sistem di mana kalau kita lihat daripada negara lain kan, integrity pact for example, dalam Malaysia ni bila perolehan awam dibuat, kita ada sign dokumen yang katakan integrity pact. Integrity pact ni sebenarnya tidak mengikut piawaian antarabangsa. Sebab kalau ikut piawaian antarabangsa, sepatutnya ada independent monitoring atau monitoring dari segi professionals will be on a committee to monitor the project from start to finish. Right? So dalam bidang itu. Maksudnya kalau ada projek-projek above certain amount, above certain threshold, committees has to be set up led by CSO ke, civil society ke, dengan comprising of professionals, right, daripada professional institution. Tapi proses akan jadi lebih panjang. Tapi these are only for projects above a certain value. Right? So that you got independent monitoring. Sebab sekarang apa yang ada adalah just internal control
controls. Bahagian MOF ke, ministry yang lain ke, state or federal level, dia bahagian internal controls yang ada. Yang kita dah nampak banyak sangat masalah. Right? So kita perlukan independent monitoring. So tiga yang kita sarankan sekarang adalah, satu yang kita katakan tadi, mengehadkan budi bicara, discretionary power. Number 2 is to have access to information, and number 3 is to make sure we have independent monitoring. Dan kita dari TI, kita percaya itulah yang akan resolve the issues yang kita ada dalam public procurement ni. Ya. Cadangan yang dilihat mustahak ya, dan juga berkesan dalam untuk kita melihat dan juga menilai bagaimana isu-isu ini dapat diselesaikan, kerana ia tidak hanya bergerak secara in silo tetapi perlukan kerjasama dan juga simbiosis antara kesemua pihak yang terlibat dalam atmosfera bagi kita menangani dan juga membadras masalah rasuah ini. Kita akan kembali selepas ini, semuanya seketika nanti. CPI ini menggambarkan sejauh mana rasuah dipersepsikan dalam sebuah negara. Ini bermakna kalau skor tu rendah, maksudnya masih lagi banyak isu integriti yang perlu diperbaiki. Saya sebagai rakyat, saya harap ketelusan dan penguasaan dapat diperkuburkan. Keyakinan tu orang ramai meningkat terhadap sistem kerajaan. CPI penting sebab ia beri kesan pada imej negara dan keyakinan pelabur. Isu rasuah ni bukan sahaja menjejaskan ekonomi, tapi juga kehidupan harian rakyat. Kalau semua pihak termasuk rakyat sendiri mengamalkan integriti, saya percaya kedudukan CPI Malaysia boleh jadi lebih baik. CPI ini amat penting. Seperti kita tahu, dia merupakan satu laporan untuk kita melihat kedudukan sesebuah negara dalam jumlah rasuah dan juga integriti. Seperti yang kita tahu, kalau sesebuah negara itu mempunyai jumlah rasuah yang tinggi, ia akan memberikan kesan terutamanya dari segi ekonomi, di mana pelabur akan kurang percaya ataupun kurang pelaburan di negara tersebut. Jadinya usaha dalam mengurangkan jumlah rasuah dan menambah baik kedudukan terutamanya Malaysia di dalam laporan CPI ini, dia akan meningkatkan lagi kepercayaan dan seterusnya akan merancakkan lagi ekonomi. Ya, di sebalik beberapa cadangan dan juga harapan masyarakat berkenaan tentang isu kepercayaan, kebolehpercayaan terhadap pentadbiran, khususnya di peringkat pentadbiran persekutuan, antara yang boleh dicadangkan adalah instrumen-instrumen yang boleh memudahkan urusan tadbir urus ini. Pendigitalan, kita berada di era digital yang semakin pesat dan memungkinkan untuk urusan itu menjadi lebih telus dan mudah. Pandangan Dr. J berkenaan menangani masalah rasuah ini, tetapi dalam konteks produktiviti, penggunaan pendigitalan itu secara optimum adalah satu jawapan yang terbaik. Ya. Pendigitalan dalam era sekarang ni skop dia luas. Terutama sekali bila ramai yang bercakap tentang AI dan sebagainya. Dan dalam konteks MPC, bagaimana kita membantu untuk meningkatkan keyakinan peniaga di luar sana terhadap mutu dan kualiti perkhidmatan disampaikan melalui pendigitalan, penggunaan teknologi. Yang pertama sekali, contohnya, kita ada beberapa use case di mana permohonan yang ambil masa lebih 2 tahun dapat disingkatkan kepada setahun saja dan 10 bulan pun ada. Bagaimana? Di situlah elemen pendigitalan berlaku. Kenapa proses ambil masa lama? Sebab semakkan dibuat secara manual. Bila semakkan oleh pihak kerajaan ataupun pejabat awam dibuat secara manual, menyebabkan proses menunggu mengambil masa yang lama. Dan ini secara tidak langsung juga create peluang kadang-kadang yang tidak diingini berlaku. Contohnya kalau nak cepat dan kena buat sesuatu lah contohnya. Tetapi dengan adanya pendigitalan, semua proses-proses kerja kita dapat automate dan cepatkan. Terutama sekali berkaitan dengan permohonan kelulusan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi yang kita lihat, contohnya negara-negara, selalu kita ambil contoh negara jiran kita, Singapura. Kenapa dia banyak dalam aspek dia mendahului kita? Sebab dia dah kurangkan human interactions. Dia dah banyak gunakan apa kita panggil untuk permohonan, daripada permohonan sehinggalah kepada kelulusan secara online. Dia tak ada lagi melibatkan pengisian borang secara manual dan sebagainya, dan dia secara ekosistem. Dia bukannya kita kata okey, kita kadang-kadang definasi kita dah digitalizekan apabila kita dah isi sebahagian daripada proses itu secara online, sedangkan proses ini dia ada lagi
peringkat-peringkat yang seterusnya. Dan ini sebenarnya definisi pendigitalan ini perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas secara ekosistem untuk kita memastikan hasrat kita untuk meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan dapat dicapai. So pendigitalan adalah penting dan memang kita dapati bahawa negara-negara yang prestasi dia cemerlang dari segi daya kedudukan, daya saing dia banyak juga dipengaruhi oleh tahap pendigitalan dan juga banyak dipengaruhi sejauh mana dia melihat ekosistem peniaga-peniaga yang memerlukan teknologi digital tersebut. Lebih banyak kita mengurangkan human interaction ataupun interaksi manusia, lebih kurang risiko untuk berlaku masalah ketirisan. Betul. Situasi kita sekarang ni, apabila proses itu rumit, nak ambil kerja mudah, kadang-kadang kita terpaksa hire third party ataupun pihak ketiga ataupun kita punya runner yang selalu membantu untuk mempercepatkan urusan tersebut, which is still lagi secara manual. Jadi kalau kita dapat digitalizekan secara keseluruhan, kita potong yang melibatkan runner, direct kepada pelanggan, direct kepada rakyat, direct kepada peniaga, dan semua proses tersebut dapat memudahkan dan seterusnya mengurangkan beban peraturan dan kos perniagaan. Tuan Raymond, kita menyentuh juga tentang aspirasi kerajaan untuk melihat beberapa pindaan undang-undang, pengenalan undang-undang baharu dalam memastikan agar kepatuhan kepada penguatkuasaan undang-undang ini berada pada tahap yang paling maksimum. Tetapi satu perkara yang masih dibahaskan adalah berkenaan tentang pendanaan politik. Isu yang terkait apabila ia melibatkan jumlah yang besar, khususnya melibatkan parti politik dan juga pimpinan politik, dan saya kira berdekad lamanya masih belum selesai tentang isu ini. Jadi apa sebenarnya aspirasi dalam konteks penambahbaikan undang-undang sedia ada supaya ia mencakupi sekurang-kurangnya isu-isu yang major dalam menangani rasuah ini? Malaysia satu-satu negara ni yang tiada akta pembiayaan politik. Pertama, pembiayaan politik perlu telus dan terkawal. Di mana tiada Malaysia telah menegaskan bahawa ketiadaan keperluan untuk pendedahan yang mengikat, had sumbangan dan mekanisme penguatkuasaan yang bebas menjadikan pembiayaan politik sekarang risiko struktur yang kepada integriti negara kita. So dalam pengalaman banyak negara berprestasi yang baik, apa yang kita nampak adalah ia telah negara-negara ini dah menutup ruang wang gelap dalam politik. Yang di antara pembaharuan yang dibuatlah, right? And untuk topik biang politik ni, kepentingan, konflik kepentingan, pengisytiharan aset, pendapatan dan penglibatan juga harus dibawa masuk sekali dalam declaration tersebutlah. Kita banyak menyaksikan sementara ini dan kebelakangan ini kes-kes yang disiasat dibawa ke mahkamah, malah didakwa di mahkamah dalam isu rasuah, bukan saja melibatkan orang kata yang ikan-ikan bilis, tetapi yang jerung-jerung besar juga, melibatkan mantan menteri, ketua-ketua pengarah KSU dan sebagainya. Jadi ini menggambarkan kesediaan pimpinan terkini untuk membawa sesiapa sahaja kalau tidak betul dan kena pada caranya dan tidak patuh pada undang-undang, boleh didakwa di hadapan mahkamah. Jadi apakah itu juga membawa kepada faktor penentu kepada indeks persepsi? Soalannya selalu jika bilangan kes yang keluar ni akan menaikkan atau menurunkan persepsi rasuah tersebut. Tapi itu bukan istilah dia. Di sini kita perlu perhatikan pelaksanaan proses-proses yang sepatutnya dengan institusi-institusi yang berkenaan. For example, kalau kita lihat MACC, SPRM sekarang dengan membawa dengan siasatan yang dibuat, dengan pendakwaan yang dibuat orang atasan kan, melibatkan orang atasan, mantan menteri dan semua tu, saya rasa bagus, right? Sebab ia akan meningkatkan persepsi orang Malaysia dan masyarakat antarabangsa bahawa kita serius untuk menangani masalah ni, walaupun siapa, tak kisah siapa, walaupun daripada yang rendah ataupun pangkat yang tertinggi, akan dibawa ke mahkamah. So itu bagus. Dan sekarang kita perlu lihat apa the conclusion of these cases. Whether badan penghakiman pula independen dan dapat membuat keputusan dengan without fear of favor lah, right? So dia tak ada campur tangan politik, tak ada interference. Soalan-soalan itu akan dijawab bila kita lihat siasatan bermula, masuk proses perundangan dan it will complete at the end. Tapi situasi itu menggambarkan ia tak pernah berhenti. Daripada dulu sampai sekarang ada sahaja menteri yang makan rasuah, ada sahaja pimpinan tertinggi yang makan rasuah. Jadi
masyarakat akan tanya kenapa masih lagi berlaku dan sudah bertukar kerajaan pun masih lagi berlaku. Jadi di mana titik noktahnya kepada perkara yang melibatkan pimpinan-pimpinan tertinggi ini? Saya rasa dengan pandangan saya sekarang adalah jika kita lihat kes-kes yang keluar sekarang, memang ada kes-kes sebelum ni. Tapi dengan siasatan yang dibuat dengan telus sekarang, kita boleh lihat bahawa kes-kes ni akan dibawa ke mahkamah tak kira siapa yang terlibat. So I think itu istilah yang betul. Itu gambaran yang betul yang kita perlu tunjukkan. Dan jika bilangan kes meningkat, ia perlu diberitahu. Masyarakat rakyat perlu tahu bahawa institusi-institusi yang ada sekarang serius untuk tangani masalah ni. Dia takkan cover up dia takkan push aside and things like that. So I think walaupun ada, bagus kalau ia dibawa ke mahkamah dan keputusan dibuat dengan betul dan rasional keputusan tersebut diberitahu juga kepada rakyat, dan itu akan meningkat persepsi kita. Ya, bergantung kepada pembuktian dan juga penghujahan yang berlangsung di mahkamah. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini meneruskan perbualan bersama dengan Dr. Muhammad Nur Jayadi dan juga Tuan Raymond terkait tentang Indeks Persepsi Rasuah Malaysia di peringkat global. Bersama kembali, Indeks Persepsi Rasuah Malaysia di peringkat global meningkat lebih baik berbanding tahun 2024 untuk penyataan ataupun skor pada tahun 2025. Dr. J, perubahan struktural yang penting sama ada di peringkat korporat maupun di pentadbiran awam dilihat sebagai satu perkara yang amat penting, ya, kerana kita memerlukan satu perubahan struktur untuk memacu negara kita bagi mencapai skor dan juga persepsi, malah perubahan yang lebih baik pada masa mendatang. Apa yang boleh kita rangkumkan dalam isu ini? Perubahan struktur, kalau kita lihat dalam perspektif CPI, kita selalu anggap bahawa bila kita mention ataupun kita sebut berkaitan dengan birokrasi, orang nampak mudah. Tapi sebenarnya bila kita sebut birokrasi ni, dia tak semudah yang kita jangkakan untuk kita mengenal pasti birokrasi berlaku dekat mana dan bagaimana kita nak memastikan bahawa birokrasi tersebut dapat kita atasi. Dan kalau kita lihat, telah ada pun National Policy Good Regulatory Practice ataupun polisi berkaitan dengan amalan baik peraturan yang bertujuan memastikan bahawa perubahan struktur dapat dilaksanakan dengan terancang, dengan teratur melalui satu proses yang kita bangunkan, iaitu Regulatory Impact Assessment ataupun RIA. Tetapi masih susah kita nak memastikan bahawa kefahaman semua pihak sama. Sebab sering berlaku apabila proses-proses yang tidak melalui RIA, Regulatory Impact Assessment, menyebabkan berlakunya apa yang perkara kita panggil unintended consequences ataupun kesan kita tidak jangka akibat daripada perubahan kita lakukan. Dan ini memerlukan satu perubahan struktur supaya apabila kita nak formulat dasar, kita nak draft sesuatu peraturan baru, kita hendaklah memahami apa sebenarnya intipati yang ada di dalam polisi amalan baik peraturan tersebut untuk kita menangani isu-isu berkaitan dengan birokrasi. Dan adakah ini telah bermula? Ya, saya yakin kalau kita lihat dari segi indeks berkaitan dengan indikator berkaitan dengan birokrasi telah menunjukkan peningkatan yang amat baik daripada lebih tangga 34 kalau tak silap saya, kita telah meningkat kepada 14 pada tahun lepas, dan ini menunjukkan bahawa penilaian terhadap birokrasi telah bertambah baik. Tetapi kenapa walaupun penilaian terhadap isu-isu birokrasi semakin baik, isu-isu di bawah indikator rasuah tadi dia meningkat, tetapi tidak meningkat sebaik birokrasi. Bermakna kita kena lipat gandakan usaha untuk melaksanakan usaha ini. Dan sekarang ni kalau kita lihat perkhidmatan awam melihat perkara ini dengan serius, dan kita lihat di bawah Special Task Force Agency Reform yang dipengerusikan oleh Tan Sri KSN sendiri telah melihat projek reformasi kerana birokrasi ini sebagai satu perkara penting untuk kita memastikan bahawa halangan-halangan yang berpunca daripada peraturan yang berlebihan yang menjadi birokrasi kepada peniaga dan rakyat dapat ditangani. Dan ini adalah penting untuk kita memastikan, kita panggil daya saing kita dapat dikekalkan dan seterusnya mencapai matlamat di kedudukan tangga ke-12 menjelang 2030.
Jadi apabila kita berjaya meningkatkan kedudukan dengan skor mata yang lebih baik, MPC melihat ini sebagai satu tahun yang terbaik bagi Malaysia merancakkan ruang produktiviti, pelaburan, malah perniagaan yang lebih berkesan. Kita diukur oleh Badan Penarafan Antarabangsa. Ya. Dan setiap pencapaian kita ni bukan bermakna kita dah capai satu tangga yang baik, kita boleh berehat. Sebab negara lain pun melipat gandakan usaha untuk meningkatkan kedudukan mereka bagi menarik lebih ramai peluang perniagaan di negara masing-masing. Dan sebab tu walaupun kita nampak kita sudah meningkat, contohnya kalau tengok untuk WCR World Competitiveness Ranking, kita pernah menduduki tangga ke-10 sebenarnya pada tahun 2010. Tetapi jatuh agak teruk pada tahun 2024 di tangga ke-34 pada ketika itu, dan memerlukan kita melaksanakan usaha secara berstruktur yang melibatkan semua kementerian dan agensi yang bertanggungjawab terhadap indikator tersebut bagi memperbaiki kedudukan kita. Dan memang kita yakin bahawa sekiranya semua pihak memastikan bahawa indikator di bawah tanggungjawab masing-masing diperbaiki, dia akan menyumbang kepada kedudukan yang lebih baik. Ya. Kita mempunyai satu tanggungjawab, Tuan Raymond, untuk mengekalkan prestasi ini. Dan pada tahun 2033, kita mensasarkan untuk mendapat top 25. Apakah terdaya kita mencapai ke tahap tersebut dengan situasi sekarang dan juga kepimpinan yang terkini? Dan bagaimana pula kita membandingkan prestasi, pencapaian dan amalan dalam negara kita berbanding dengan negara-negara ASEAN yang lebih terkeharapan? I think dah tiba masanya untuk retorik berubah kepada action lah, kan. Sebab Prime Minister pun, PMX dah kata 4 reformasi yang akan dimasuk tahun ni. For example, tenure for Prime Minister dan di AGPP, pengasingan kuasa pendakwa raya dengan peguam negara, Ombudsman Malaysia dan juga FOI of Freedom of Information, right? So 4 reform ni yang dikata yang diberi kenyataan oleh PMX perlu dibawa masuk ke Dewan Rakyat, Dewan Negara, perlu diluluskan secepat yang mungkin dengan struktur yang betul. Right? Kita nombor satu, kita tak boleh treat benda ni sebagai satu senarai semak atau checklist. Right? We have to make sure that these reforms that go in follows the proper structure dengan rasional yang betul. Dengan itulah kita boleh lihat nanti rakyat juga akan merasainya. After a few years lah, bila kita dah buat. So kalau kita nak capai target 2033 ni, kita boleh, tapi secara konsistennya apa yang dikatakan perlu dibuat. So dan bukan saja perlu dibuat, buat dalam struktur yang betul, right? So kalau kita nampak 2-3 mata, kenaikan 2-3 mata setiap tahun, kemungkinan kita boleh mencapai, right, aspirasi kita untuk 2033 ni. Tapi konsistensi itu penting dan retorik itu tak boleh just stop at retorik, itu perlu dijalankan. Negara seberang saja, Singapura jauh meninggalkan kita dengan lebih 80 mata berbanding kita 50-52 kan. Jadi mencapai sehingga 80 mata tu bukan satu tugas yang mudah, ya. Perubahan dan juga reformasi secara total perlu dilakukan di peringkat ini. Ya, bukan hanya reformasi perundangan yang perlu dibuat. Sebab kita perlu juga lihat sistem yang sedia ada dan jika sistem tersebut akan memberi faedah kepada rakyat. Kan? So, dia bukan hanya perundang-perundangan, hanya step pertama yang kita perlu lihat. Kalau kita bandingkan dengan negara macam Singapura dengan CPIB dia kan, Corrupt Practices Investigation Bureau yang ada tu, dia memang telah menunjukkan bahawa setiap siasatan memang konsisten, pendakwaan konsisten, tak kira siapa akan juga didakwa, dan juga budaya orang mereka di situ, zero tolerance for anything that goes against the law. So the rule of law is very strong. So I think for Malaysia to reach that point, we need to have these legislative changes to be done, systems to follow suit, and daripada situ kita akan rasa budaya pun berubah dan dengan masa yang akan datang. Ya, Dr. J, kesimpulan untuk hari ini dan juga sesi ini, harapan MPC melihatkan kepada skor CPI ini bukan pengakhirannya kepada kita melihat penanda aras bagi Malaysia dalam mencapai skor anti rasuah yang lebih baik, tetapi perlu juga amalan-amalan perniagaan, amalan-amalan pentadbiran yang lebih jelas dan juga berdokumentasi dalam konteks mengikut kepada kerangka undang-undang yang ada. Ya. Saya nampak peranan kita adalah, kalau kita boleh naratifkan, kebanyakan kita bincang tadi adalah berkaitan dengan tangkapan, berkaitan dengan pendakwaan, which is
perkara tersebut telah berlaku ataupun dalam perspektif ianya adalah bersifat reaktif. Proaktif dia adalah kita kena prevent bagaimana perkara tersebut boleh dia berlaku. Sebab kalau kita boleh prevent ataupun halang daripada berlaku dan kita boleh fokus kepada nation development. Sekarang ni bila kita kita terpaksa fokus kepada isu-isu berkaitan dengan yang kita sebut tadi, tangkapan, dakwaan dan sebagainya. Tapi kalau kita tak fokus kepada kenapa dia berlaku, perkara tersebut akan berterusan. Dan dia perlu bergerak serentak. Dan bila kita bergerak serentak dan dapat memperkukuhkan, kita panggil yang proaktif di peringkat awal ni tadi untuk mengelakkan kelompongan, ruang dan peluang yang berlaku, dan kita dapat kurangkan yang isu berkaitan dengan tangkapan, pendakwaan dan sebagainya in the future untuk kita mempercepatkan pencapaian hasrat kita untuk di kedudukan tangga ke-25. So preventive is better than cure. Education juga. Yes, betul. Kesedaran masyarakat kerana ini bukan masalah hanya di peringkat pimpinan tertinggi tetapi masalah yang sudah berakar umbi. Pembudayaan, perubahan budaya sebenarnya yang perlu dilakukan secara reform untuk kita melihat masalah rasuah ini akan dapat diatasi dengan pembudayaan integriti yang lebih mampan dan juga yang lebih baik antara masyarakat. Terima kasih kepada Dr. Nur Jayadi Tamam, Timbalan Ketua Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC, dan juga Tuan Raymond, Presiden Transparency International Malaysia. InsyaAllah di laman sawang Transparency International juga ada menulis lebih lanjut berkenaan tentang apakah antara inisiatif-inisiatif dan juga pandangan TI berkenaan tentang indeks persepsi rasuah dan juga kedudukan skor persepsi rasuah Malaysia di peringkat global. Terima kasih kedua-duanya bersama dengan kami. Terima kasih kepada anda kerana sudi menonton kami dalam Bicara Naratif. Kedudukan Malaysia dalam indeks persepsi rasuah di peringkat global meningkat lebih baik berbanding tahun sebelumnya. Semoga ini bukan sahaja pengakhiran tetapi menjadi suatu titik pemula kepada Malaysia menjadi lebih baik dalam memerangi masalah rasuah dan juga meningkatkan tata kelola di peringkat integriti dan juga pentadbiran. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam Malaysia Madani.